back to my channel. Hari ni Cik T nak buat video dekat dalam bilik Cik T ni lagi. Sebab Cik T ada nak pasang rak baru. Cik T ada beli rak dekat TikTok. So kalau korang nak juga sama macam Cik T ni, boleh tekan link dekat description box. Ataupun Cik T rasa Cik T dah tag semua dah. Korang tak perlu risau lagi, jangan tanya lagi Cik T. Okay, hari ni punya video Cik T nak ambil over. Sebab hari tu kalau korang ingat, rak dekat dalam bilik Cik T ni, Cik T ada buat DIY tau. Rasanya setahun lepas kot. Lepas tu tahun ni dia macam dah tak boleh dah. Jadinya kita nak tukar rak baru je. Senang kan, tak payah fikir banyak. Rak yang Cik T beli ni pun murah je. So Cik T akan tukar, and banyak lagi aktiviti Cik T nak buat dekat dalam bilik Cik T ni. Macam nak tukar kapet, and Cik T ada juga beli perabot lain. So stay tune. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's start with the video. Okay, ni bilik Cik T sekarang ni. Nampak tak, rak ni memang dah tak boleh hidup dah. Dah tak nak dah. Jadi Cik T kena tukar dia. And ni adalah salah satu bilik yang terabai yang Cik T tak ada dekor apa-apa. At least sebelah sana. Jadi sebelah sini memang sangat messy lah. Jadi Cik T nak tukar rak. Sebenarnya Cik T nak plan nak beli rak IKEA dekat sini. Tapi belum masanya. Banyak nak pakai duit raya ni. Jadinya Cik T just tukar rak ni. And kita akan tukar kapet juga. Lagis-lagis ni semua Cik T akan simpan dekat tempat lain lah. So ya, jom kemas. Cik T in love gila dengan blind ni. Cik T ada tukar blind hari tu. Pasang blind dekat area sini. Yang ni yang jenis Venetian. Venetian ke baca macam mana tak tahulah. Tapi blind dia memang cantik. Sumpah cantik, warna hitam. Dia macam matching dengan kita punya lampu dekat katil tu. Sebab tu Cik T beli warna hitam. And then ni pokok olive Cik T letak kat sini. So dia macam naik seri dekat bilik Cik T ni. Jadi Cik T akan letak link juga untuk blind ni. Tada! Ni ialah rak yang Cik T cakap Cik T nak tukar tu. Yang ni dia drawer chest. Yang ni murah je korang beli dekat TikTok. Cik T akan letak link. Shopee pun ada. Cik T akan letak link semualah. Kalau korang nak pasang perabot, elok susun macam ni dulu. So korang boleh nampak yang mana untuk laci, yang mana dia punya main body. So Cik T susun dululah ni kat sini. So jom start pasang. Belum pasang lagi Cik T dah berbelu macam ni. Kalau korang nak tahu ni, sekarang ni bulan puasa. Jadi sekarang ni bulan puasa. Jadi Cik T ambil masa sikit lah nak pasangkan rak ni. Dah berpeluh dah korang. Belum pasang lagi dah berpeluh.
Kita dah siap pasang dah. Rak dia cantik korang. Tengok buka dia dari bawah. Tengok. Cantik kan? Tapi dia taklah sebesar yang ni. Jadinya Cik T mungkin ada baju yang tak dapat simpan dekat dalam drawer. So Cik T decide beli storage lain. Okay, ni dia storage yang Cik T cakap tu. Besar korang nampak ni. Cik T beli ni untuk simpan cadar-cadar sebenarnya. Cadar-cadar yang extra kan ni. Satunya. Lepas tu korang pakailah bag yang vacuum macam ni. Jadi tak makan space sangat. Ni cadar. Tapi Cik T ada tak banyak cadar. So korang boleh tengok Cik T letak ni. Banyak lagi space korang. Sangat berbaloi beli lah ni. Sangat berbaloi beli storage yang macam ni. Nanti kalau tak guna korang boleh lipat tau, simpan. And dia ada banyak colour. Cik T punya ni warna dark brown sebab nak matching dengan tu lah kita punya kayu tu kan. Jadi inilah dia punya storage. Balance ni nak letak macam baju yang jarang guna. Macam seluar jeans terlalu banyak kan. Seluar jeans ke kain jeans yang banyak. Cik T punya baju banyak lah. Jadi Cik T akan letak dekat dalam ni. Ni dia storage box dia. Besar kan. Ni size king kata Cik T. Dia macam tu size dia. So nanti box ni kita akan letak dekat depan ni lah. Dia boleh duduk juga. Boleh buat sebagai kursi, bench and extra storage. Sebab tu Cik T beli yang macam ni kan. Senang kita nak simpan. Okay. Tepi biar. Tak pun ambil beg tu je. Beg merah tu. Tapi yang warna oren kat bawah. Yang macam tu, tapi warna oren. Nom bagi kat ibu. Okey. Kita ada banyak organizer kat sini. Ni yang beli dekat Eco Shop, partition board. Ni senang je kalau nak patahkan. So ni nak patahkan macam ni je. Terus patah. Lepas tu Cik T ada juga organizer yang jenis macam ni. Yang ni sesuai untuk organize macam barang-barang stocking ke yang kecil-kecil tu kan, ataupun nak organize barang-barang elektrik pun boleh juga. Dia satu set ni ada 2 keping, jadi kita boleh silang macam tu. Yang ni tak pasti boleh potong ke tak. Cik T beli dalam 3 set. So jomlah kita organize guna yang ni dulu. Cik T patahkan dah. Lepas tu nanti kita boleh
slip macam ni. Oh. Ha. This. You Hana. Wow. Sit down. Okey, settle dah. Kita punya rak, kapet pun dah pasang. Tapi kapet ni sebenarnya Cik T nak basuh tau. Cuma tak sempat lagi. Sebab kapet ni dia macam kotor sikit kan. Bekas bilik Sofia. Jadi banyak crayon, banyak blusher lah semua kat situ. So, dia lah. Susunan ni pun Cik T dah letak kat sini. Lepas tu kita ada beli kapet ni. Kapet ni Cik T nak beli lagi satu kot. Nak letak belah sana kan. Sebab satu je ada. So, yeah. Cik T dah beli dah kapet untuk belah sini. And then ni Cik T nak sangkut wall art ni. Wall art ni Cik T DIY sendiri. Cik T beli canvas je. Lepas tu ni dia punya ni Cik T DIY. And Cik T akan letak lah cara-cara Cik T DIY yang ni, frame ni. So kita dah sangkut semua. Jadi sekarang ni Cik T nak ukur and nak sangkut dekat belah atas sini. Walaupun dinding kita tak siap lagi, tak apalah. Sangkut je dulu. Cik T tak tahu kenapa yang ni. Cik T rasa Cik T nak kena balut dengan wallpaper kot. Sebab Cik T rasa tak kena dengan colour kita punya katil. Jadi Cik T akan balut dengan wallpaper. Warna macam ni lah. Jomlah kita balut dulu, buka balik.